Hai, kembali lagi ke Katalog. Aku Dan. Dan aku Azim. And dekat depan kita ni ada 3 jenis rim yang aku akan explain satu persatu. Jom kita. Let's go. Okay Dan, aku nak tanya kau, apa beza 3 rim yang kau ada ni? Perbezaan yang pertama, dia punya construction dia. Construction tu maksudnya ada rim yang single piece. Single piece kita biasa panggil dia monoblock lah. Monoblock tu contohnya macam rim RPF ni. Kalau kau tengok, sekeping je. Maksudnya cara pembuatan dia tu sama ada melalui casting ataupun daripada sebongkah blok kau potong pakai CNC dia lah. Tu untuk single piece. Macam Zelda ni, 3 batang ni, ini 2 piece. Perbezaan dia pula, barrel dia macam ni, sekeping macam ni, tapi dia punya face dia ni boleh buka. And yang berkilat tu itu 3 piece. Macam mana nak tahu 3 piece? First, dekat dia punya muka dia ni akan ada nut. Nut tu korang boleh buka and cabut dia punya face. Lepas tu dekat tengah dia pun, dekat barrel dia, kau boleh cabut antara lips dengan dia punya barrel belakang. So basically itulah perbezaan dia. Cuba kau cerita apa nama rim ni, chrome ni, yang 3 batang tu dengan tu, nama dengan spek dia. Boleh. Yang dekat depan ni adalah rim RPF 1. Biasa korang tahulah Ekai kan. Basically dia punya spek adalah 8JJ, ET35 tak silap aku. MPCD dia 4x100. Sesuai untuk kereta-kereta Pro 2 macam Vios baru apa semua tu boleh lah pakai. Biasanya yang ori dia akan melalui matte process lah. Maksudnya daripada blok, sebongkah blok kecil, dia akan stretch ke rim korang tu. So tengah ni dia akan jadi lebih kuat lah. Tapi kalau ikutkan jenis yang single piece macam ni, biasanya kalau ori pun harga dia tak lebat sangat lah. Boleh diterima lagi lah. So itulah dia rim pertama kita. And kita akan tengok rim yang kedua pula. Jom. Kita ke rim kedua. Yang kedua ni, rim 3 batang ni, aku cerita dia punya asal usul lah. Asal usul rim ni actually datang daripada Nissan Skyline R33. Spek dia pun R33 punya. Macam ni, ini bahagian belakang ni. Kalau tak, dia staggered daripada segi offset lah. Tapi dia punya JJ sama. Jadi rim ni dia punya JJ 9.5. Offset dia belakang 14 tak silap aku, 14. Depan dia 20. So yang ni bahagian belakang. Sebab tu korang nampak bibir dia lagi lebar lah. Kalau macam ET20 tu, dia punya face cembung sikit, and dia punya face dia ke depan sikit. So bibir dia jadi kecil sikit. Jadi 2 piece ni bila korang tengok kat belakang, tolong ni. Bila korang tengok kat belakang, macam ni dia punya face dia dah welded tau. Dekat sini korang tengok dia dah welded. Jadi korang nak buka face tu dah tak boleh lah. And dia punya jenis face dia jenis yang slot ke dalam barrel tau. Dia tak ada screw. Biasa ada je 2 piece yang dia punya face pakai screw. Macam ni dia slot in and dia welded lah. So korang memang tak boleh nak buka lah. Faham. Lala dia jadi macam single piece juga lah. So lah dia. Ini ada. Ini pun kalau ikut dekat market susah jugalah nak jumpa sekarang. Tapi masih ada, tak silap aku dekat Negeri Sembilan memang ada satu lubuk memang jual rim 3 batang saja. Yang tahu-tahu lah. Kita tengok rim yang seterusnya. Jom. Yang ketiga ni ramailah budak-budak sekarang cari kan. Ini adalah VSKF daripada Work. And then yang ni 3 piece construction. Kalau korang tengok kat sini, dia ada silikon yang menutup dia punya barrel dengan lips. And dekat tengah ni ada welding lah. Tapi biasa kalau orang nak rebuild balik, dia akan potong je kat sini. Potong balik, sambung, and then silikon balik lah. Jadi spek untuk rim ni adalah 8.5 je. Tapi dia punya bibir dia agak ke dalam. Ni pun staggered juga offset dia. Depan 39 tak silap. Depan 39, belakang ni 26. Yang ni rim belakang lah. Dia punya bibir dia belanja juga dalam satu jari juga Face dia ni kena hati-hati sikit. Sebab certain kereta yang pakai big brake kit kan, dia memang tak lepas. Sebab face dia kat sini dia agak rata. Jadi kalau caliper korang tu dia macam gemuk sikit kan, confirm sangkut melekatnya. So aku dah test, masuk 20mm pun dia dah jadi T9 lah, pun still sangkut lagi caliper. So face ni pun main peranan lah kalau korang nak masukkan kereta korang.
Okay, kelebihan 3-piece ni, bila contoh macam rim korang ada crack ke, lips korang ni bengkok ke apa, korang boleh tukar by piece je. Cumanya dekat Malaysia ni tu lah, kau nak beli barrel ke, nak beli lips saja pun boleh beli rim lagi sebiji lah. Peningkat lah. Peningkat lah. So inilah dia rim VSKF. So sekarang ni aku nak tahu berapa lama kau dah pakai atau kau dah simpan rim tu, dan masa kau beli berapa? Masa beli berapa Seram tu nak jawab soalan tu. Harap bila aku cerita ni, aku just share je dekat korang. Disclaimer lah. Disclaimer. So basically rim ni adalah RPF 1 kopi biasa je, kopi Thailand lah, kopi Thailand. So yang ni aku baru dapat itu 1002. Aku ambil dekat Penang. Shout out MHA Group. Dia orang yang provide aku rim ni lah. Okay, rim ni aku baru dapat. Aku baru beli bila 2 hari lepas tu. Tak tahu lagi nak pasang kat kereta apa. Kita tengok nanti. Tapi colour dia cun. Sebab aku kalau boleh, biar macam mana nak cakap, fake it till you make it lah. Kau nak pakai kopi kan, at least bagi dia nampak proper lah. Betul. So itulah, ni dia baru, tak pernah pakai lagi. Yang Zelda ni pun aku beli 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Masa tu aku lepas jual tu aku beli ni. Pun tak pernah pakai juga sebab PCD Jepun dia kecil sikit. PCD Jepun tak boleh nak masuk orang tu. Jadi aku peramah. Ni 2000 berapa 2022 kot aku rasa. Masa PKP lah. Mana lepas PKP lah. Lepas PKP. So kalau ikut 2026 4 tahun lah. Yang tu jangan tanya lah VSKF tu VSKF tu aku dah peram almost 5 tahun lah aku beli. Lupa harga aku tak cerita Yes, harga Zelda tu 3 batang ni aku dapat dekat ni seller dia yang Swift kuning tu. Assalamualaikum, saya Farid Mokhtar. Kita orang pernah review Swift kuning daripada brother Farid. Dia lah jual rim ni dekat aku. Harga dia bagi time tu dia buka berapa dekat 3 lebih 38 macam tu kot. Aku kecek dengan dia, dapatlah 3 macam tu. 3 siap tayar. Jackpot. Tapi time tu tayar boleh pakai lah. Sekarang sedekah je lah. Berkah lah tu. Berkah. Yang VS pula, cerita kelakar dia, aku ambil dekat Johor. Aku tengok barang ni dekat Carousel. Dia buka harga 4,000. 4,000 aku kecek. Dia tak nak nego harga yang aku nak lah. Aku buka kat dia masa tu 3. Lepas 2 tahun aku kecek balik dengan dia. Barang tu masih ada lah. Aku tanya dia, bang 2,500 boleh? Lala dia cakap, abang datang lah ambil lah. Teruslah aku ke JB guys. Ambil ke JB, ambil rim, terus balik Shah Alam. So rim ni aku dapat 2,500, 18 inci. Itulah staggered Super Chrome. Orang panggil Super Chrome lah. Super Chrome tak silap aku. Super Chrome lah. Sebab colour dia macam mana tak silap aku, VSKF untuk dapatkan colour ni kena tambah sikit kot, tak silap aku. And then dia punya lips pun lips yang biasa lah, lips single lips lah. Dia kalau double step lips, korang kena tambah lagi lah. Itu lagi lebat lah harga dia. So maybe nak kena beli kereta yang boleh suit dengan rim tu lah biasanya. Tak tahu nak kata lah, kena tengok lah, tengok bajet dia. Biasa kita beli rim untuk masukkan kat kereta, ni kita beli kereta untuk masukkan kat rim. Macam aku kalau boleh aku beli rim dulu, tengoklah kereta apa yang sesuai pakai. Lalas simpanlah kat rumah. Jadi emas kat rumah guys. Itu pun kebetulan lah, ada rezeki lah, ada rumah ada bilik store. So bini tak adalah bising, simpan rim bagi. Itu korang kena belajar. Actually rim ni pun rumah aku hadiahkan lah, bukan aku beli pun. Birthday present guys. Birthday. So itulah dia. Ada apa lagi nak tanya? Okay, so far kita tengok kat mana dia nak pasang. Persoalan dia, kita nak tengok kat mana kereta mana yang pasang. Yes. Tapi kalau boleh korang yang tengok video ni, tolonglah kita subscribe channel kita. Sebab sekarang baru 1,000 lebih. Harap korang ramai-ramai lagi boleh tekan button subscribe. Jarang lah kita minta, tapi kalau boleh tekan lah, rajin-rajin tekan. Betul. Kita tengok apa yang akan ada konten lepas ni. Makin banyak subscriber, makin gempak lah projek kita buat. Yes, betul. So tu dia video untuk kali ni. Hope korang enjoy. Best tengok video kita orang. And kalau boleh komen lah kat bawah tu. Yes, apa yang korang nak lepas ni. So tu je pada aku. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku nak tanya kau, apa beza 3 rim yang kau ada ni? Okey, perbezaan untuk ketiga-tiga rim ni. Oh, betul. Lagi